Assalamualaikum. Alhamdulillah hari ni 30 hari bulan 1 2026 bersamaan dengan 11 Syaban 1447 Hijrah. Separuh lebih lembu ni tak ada. Petang semalam dia ada. Sebab aku duk tengok ada Ricky, apa ni, geng-geng Ricky, unit scammer. Tak ada ke daripada channel mana-mana nak bentangkan apa punya aktiviti curi lembu dia. Aktiviti ni buat video sikit. Cara peperangan dia yang ada untuk kita notify bersama. Pasal kaedah-kaedah curi lembu yang terlibat, yang curi lembu tu terlibat dengan masalah rasuah, curi ni apa benda ni, dia bunuh ni ada kan? Ada kan? Dia kebanyakan dia penghujung dia tak boleh nak bawa pasal curi ni dekat situ. Dia jadi benda lain. Dia jadi benda lain. Kan? Gerila tu jadi benda lain. Kan? Pembantaian polis tu jadi benda lain. Dia mungkin jadi peristiwa subsidi. Bila jadi peristiwa subsidi tu, kan? Habis dana-dana kerajaan, projek-projek kerajaan kena lipat, kena tipu. Itu penjelasan dia dekat sini. Kat mana-mana tempat pun berlaku macam ni.